Saya selalu buat kursus solat kepada jabatan-jabatan. Masa bangun i'tidal, ramai orang baca Sami Allahu liman hamidah. Patutnya dia harus menggunakan huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. Sampai tua baca salah. Sin, mim, ain. Sami'a. Allah mendengar hamba yang memujinya. Jangan baca Sami Allah. Kalau kita baca Sami dan menggunakan huruf alif, maka berubah maksud dia. Tu. Hak tu satu je. Tu tak termasuk duduk lagi. Duduk dalam solat. Minta maaf lah banyak-banyak. Lelaki dan perempuan sama je. Duduk paling bagus. Lipat kaki kiri. Lipat bagi habis. Punggung kena duduk di atas kaki kiri. Dan tegakkan kaki kanan bagi siapa yang tak ada gaul. Tu kena bagi tahu siap lah. Kan? Tapi hak ni kena lipat. Ni lipat, punggung kita duduk di atas dia. Duduk tahiyat awal boleh, duduk antara dua sujud boleh, duduk tahiyat akhir pun boleh. Tambah-tambah pada orang yang solat menyusahkan orang. Siapa menyusahkan orang ni? Begini dia duduk gini. Kita kat ujung tu begini tahan. Ya Allah, gitu. Solat jangan menyusahkan orang. Okey, jadi kita lipat kaki duduk macam ni dah habis cerita. Kalau tak mampu yang ni gaut, lepas habis ke bawah. Dapatlah 50%. Kalau tak boleh duduk macam ni, kita duduk seperti mazhab Imam Syafi'i. Papan punggung kita duduk di bawah, tapi tegaklah, jangan kona baring macam ni. Ya Allah, tegak gini. Ustaz hak ni pun tak mampu. Pi nombor 3 mazhab Imam Maliki, tegakkan macam ni dan duduk di atas tumit kita. Sahih hadis dia. Boleh, tak ada masalah. Kalau yang ni 3 ni, itu 3 semua ikut. Tapi yang kita duk jumpa di masjid dan surau, ni hak ni main mana? Kan? Yang ni main mana? Dia lintah kaki kiri dengan kaki kanan, dia lintah macam ni. Hak ni tak ada dalam hadis Nabi SAW. Tu bahaya. Kalau kita tak mengaji, maka kita tak jumpa. Tapi kalau mengaji, Allah baru tahu salah rupanya. Tu kan ni. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Cantik. Separuh dan separuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu sunnah sahih. Yang kedua, straight. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahih. Yang ketiga, bagi terus kat depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru gerak. Sahih. Hak tak sahih, hak kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum lampu Allah. Hak tu tak ada. Yang pi buat pasal apa? Tak ada. Imam Syafi'i pun tak ajak kita mengaji daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 apa semua. Tak ada. Yang pusing kita buat apa? Ustaz, saya tengkuk sakit, jatuh apa? Jatuh bantai. Macam ni duk. Macam mana nak semayang? Kalau kona sekali badan sekali di pergi tu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai. Dah Ustaz, saya ni doktor pasang terus pendakap batang leher tu, tak boleh nak buat apa dah. Dah bagi salam gini je lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Memberi salam rukun, tapi memalingkan wajah sunat. Dah selesai. Buang tu angguk tu tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ni isyarat musabbihah. Poin-poin besar. Ambil jari ni, ibu jari, cantum dengan jari tengah, duduk di bawah. Bagi mazhab Imam Hanafi, dia angkat asyhadu an la ilaha illallah. Dia turun gitu. Mata tengok. Mata dalam solat, mata tengok macam ni. Depan terus pun boleh, atau tengok tempat sujud pun boleh. Haram. Giant fan. Gitu kan. Tak boleh mendongak ke atas, tak boleh. Sama dengan mata ataupun tempat sujud. Tapi masa isyarat musabbihah, tengok di jari. Imam Hanafi, saya mengaji 4 mazhab, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun, habis. Mazhab Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah.
sampai fil alamin innaka hamidum majid. Habis. Mazhab Imam Hanbali, masa sebut Allah dia angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, dia turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia turun. Allah dia angkat dan dia turun. Mazhab Imam Maliki ini ada orang tanya. Hari tu dia kata, Ustaz, saya pergi Kedah. Dia orang Selangor. Pergi Kedah. Kemudian singgah di RNR Gurun. Solat. Dan kemudian kami solat jemaah ni, ramai-ramai ni semua, saya perasan orang sebelah saya. Masa mereka solat, mereka angkat jari macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Orang sebelah. Dia mencari macam ni, macam ni, macam ni. Apa hukumnya, Ustaz? Hukumnya hang dosa. Pasal apa saya berdosa? Time solat hang boleh sempat tengok jari orang. Tu. Manusia punya perangai selalu cari salah orang. Diri sendiri tak reti, dia tak jumpa, dia cari salah orang. Dah mazhab Imam Maliki menggerak-gerakkan jarinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia turun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malah ada mazhab Imam Maliki ni dia menggerak ke kanan dan ke kiri. Jangan cepat sangat nak menyesatkan orang. Yang tak boleh hak tulis tu. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang tulis tu tak ada. Tapi ada orang beramal dengannya. Ini kena jaga. Moga-moga lah besok bila kita nak masuk Ramadan nanti, kita buat solat dengan solat yang betul dan solat yang tidak bercanggah dengan sunnah dan hadisnya Nabi SAW.